Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا كنت سهلا. أما بعد. Jadi hadirat yang dikasihi Allah sekalian, khabar semua, semoga dalam kebaikan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jumpa lagi kita dalam satu topik yang penting, yang mana berkaitan dengan ini. Iaitu hadis dan keprihatinan dalam menyantuni golongan rentan. Masa kita itu bagaimana Rasulullah SAW menyantuni golongan-golongan yang kita rentan dan bermasalah dalam masyarakat kita. Bagaimana Rasulullah SAW bersama dengan umatnya, dengan segala bentuk, segala keadaan umat ni. Yang mana baginda ni diutuskan ke seluruh alam. Baginda SAW diutuskan ke seluruh alam. Rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Dan sifat baginda SAW yang Ra'ufur Rahim, bil mu'minina Ra'ufur Rahim, dan baginda SAW bil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman tu Ra'uf Rahim, sangatlah penyayang pada umat dia. Dan inilah yang kita kena amalkan lah. Janganlah kita hanya menyantuni golongan-golongan yang sihat walafiat, yang baik, berjasa sihat, yang kaya, sebenarnya Islam ni, semua golongan ini di sisi Allah adalah sama. Semua kita adalah makhluk Allah yang sama, tanpa melihat sebarang perbezaan taraf antara kita. Jadi tidak ada perbezaan di sini. Yang membezakan kita hanyalah takwa saja. Allah tak memandang sifat kita, zahiriah kita, tidak memandang kita ni pangkat apa, Allah pandang kepada ketakwaan kita. Inilah yang kita nak sedar. Kita kena sedar ni supaya kita tidak merasa kita paling hebat lah. Dan dalam keadaan ni, Rasulullah SAW ada contoh kita yang paling baik, yang paling baik, yang contoh teladan, bagaimana baginda SAW bersama dengan golongan-golongan yang lemah, yang kena lemah, yang kata tidak bernasib baik, golongan-golongan rentan yang bermasalah kesihatan dan sebagainya. Kita akan masuk pada bukan ini bagi pendahuluan hadis sebagai sumber utama yang membentuk nilai moral. Dalam hadis lengkap segala bentuk pengajaran yang menjadikan nilai moral kita semakin baik, yang mana dia menyeru kita. Dalam hadis itu menyeru kita supaya memberi keperhatian ataupun kecanaan terhadap golongan rentan. Yang masukkan golongan rentan yang kita sebut tadi dalam seperti fakir miskin, orang anak yatim, warga emas,
orang kurang upaya, dan termasuk dalam anak yatim juga ialah golongan-golongan janda, dan sebagainya lah. Ni semua ni adalah golongan-golongan yang selalu ditinggalkan oleh masyarakat. Okay. Contoh teladan yang baik adalah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kasih sayang, keadilan, empati, dan juga baginda Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kelebihan, keutamaan pada golongan ini. Bukan sekadar material, malah juga ada ganjaran-ganjarannya, yang kita akan baca nanti bagaimana ganjaran-ganjaran ini diberikan kepada orang yang memberi sokongan-sokongan moral ni, ataupun membantu memberi sokongan moral, meningkatkan meningkatkan kestabilan emosi mereka, taraf sosial mereka. Ini membuktikan bahawa Rasulullah SAW tidak meninggalkan langsung golongan ini. Tidak ada satu pun yang kata boleh menjadikan bukti bahawa kita kena abaikan mereka. Malah kita kena ambil perhatian. Dan perkajian yang kita hari ini ni, kita nak tahu bagaimana Rasulullah SAW menyantuni mereka, bagaimana kepentingan dia, apa kebaikan dia. Dan ini adalah mencontohi baginda. Dan kita mestilah mencontohi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Ini golongan rentan lah. Ya. Ibu tunggal lah. Dan keluarga emas, miskin tegar, fakir miskin. Golongan yang selalu ditinggalkan oleh masyarakat. Yang selalu berkemungkinan diabaikan. Kalau kita masuk lagi siapa? Termasuk kelendangan lah, anak yatim, semua yang selalu kata kurang diberi perhatian. Okey. Ya. Okay. Dalam bab orang kurang upaya, orang upaya atau OKU, ada banyak ayat Quran dan hadis yang menyokong, yang menyuruh, malah menceritakan bagaimana baginda SAW menyantuni mereka ini. Sebelum kita kenal siapa orang kurang upaya, orang kurang upaya, OKU, upaya. Jadi besar kata kelainan upaya kan, itu nak mengangkat masalah. Tapi orang OKU sendiri, kita bagi nama mereka ni kurang upaya, supaya kita nampak macam kurang dan kita membantuan. Mereka sendiri kata kami bukan kelainan, tapi kami kurang, supaya kita lebih fikirlah kebajikan mereka. Siapa mereka ni? Iaitu mempunyai kekurangan fizikal, mental, intelektual ataupun deria yang menghalang aktiviti ni. Dia tak boleh nak baca, dia tak boleh nak mendengar, kan? Ada yang lambat belajar, ada yang susah nak faham, kan? Ada yang bukan tak nampak tapi dia rabun yang bersangatan, sangat rabun. Dan banyak lagi lah. Dia ada 7 kategori OKU. Tuan-tuan boleh Google. Dia ada 7 jenis. Masalah pembelajaran, masalah lambat bercakap. Dan setiap orang boleh jadi OKU. Sehat elok tiba-tiba juga OKU. Bayangkan dengan faktor-faktor lain lah, seperti kemalangan dan sebagainya. Orang yang biasa tiba-tiba jadi buta pun ada juga kan. Dia membuktikan bahawa sebenarnya apa yang kita miliki ni bukan milik kita, ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa OKU ni nampak macam kekurangan kan, tapi sebenarnya dia adalah satu kesempurnaan yang Allah bagi, dan Allah membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anggota tu. Kalau Allah nak tarik dia daripada kita, kita pun boleh jadi OKU kan.
anytime saja. Tambah pula orang yang suka mengata magic kan, itulah lagi cepat lah boleh jadi orang ambil daripada dia kan. Okay. Jadi bagaimana mereka ni menjadi masalah dalam kehidupan keseharian dia. Dan istilah ni bukanlah orang kata kelainan upaya ni untuk kita nak mengangkat lah, tetapi orang okey sendiri mereka menganggap mereka kurang supaya kita memberikan perhatian dalam bab menjaga kebajikan mereka lah. Namun mereka sendiri pun tidak maulah dianggap sebagai kurang kepada masyarakat kan. Kita nak bagi dia yang ada cakap asing dan sebagainya. Ini cerita okey je lah. Okay. Tetapi dalam bab hadis ni ataupun dalam pengajaran Islam mengiktiraf kewujudan okey ini. Malah mengutamakan mereka dalam sebarang hikmat yang telah diberikan. Dan Islam sangat menghormati seperti mana kisah Abdullah ibn Ummi Maktum dalam surah Abasa yang mana Allah SWT tegur Nabi SAW. Allah SWT tegur Nabi SAW terhadap sedikit seakan-akan diskriminasi yang telah berlaku. Nabi tak bermaksud begitu, tetapi Nabi mengutamakan golongan lain. Sedangkan Abdullah ibn Maktum sedang bertanya dengan Rasulullah. Rasulullah bukanlah tidaklah salah Rasulullah nak peluang dakwah yang ada, tapi yang Abdullah bin Maktum ni datang pula pada masa tu kan. Jadi Rasul utamakan mereka yang datang dan melambatkan sedikit lah. Jadi Allah SWT turunkan surah Al-Basah ni untuk menegur Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW dalam ayat itu sendiri kalau kita baca, Allah SWT sebut Abasa wa tawalla, dia berkemasaan dan berpaling. Berpaling sebab nak entertain ataupun nak melayan golongan yang lebih dakwah lah kan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah sebutkan bahawa itu orang buta datang tu kan. Nabi SAW tidak mengutamakan dia. Selepas turunnya ayat itu, baginda SAW terus sentiasa bertanya kebajikan ni. Dan dalam hadis apabila Nabi SAW datangnya ataupun dalam satu occasion ataupun dalam keadaan yang baginda SAW bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, baginda bertanya apakah hajat kamu, apa yang kamu perlukan. Baginda SAW sendiri yang offer memberikan bertanya hajat ataupun keperluan sebelum baginda SAW menyampaikan sesuatu. Baginda tanya hajat dulu, apa yang diperlukan. Jadi baginda SAW mengutamakan golongan ini melebihi golongan yang lain. Seperti mana yang telah ditunjuk oleh Allah SWT dalam surah Abasa. Tuan-tuan dan puan-puan surah Abasa ni, bagaimana Nabi SAW telah ditegur oleh Allah SWT ketika mana Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ni diberikan jawatan yang hebat lah sebagai muazzin. Dia selari dengan Bilal bin Rabah. Bilal ni dia azan waktu subuh, sebelum subuh. Bilal dia azan sebelum waktu subuh. Azan pertama yang sebelum waktu subuh. Apabila waktu subuh datang, masuk, Abdullah bin Ummi Maktum yang besarnya kata darjat dia lah, diberi peluang untuk mengazan dan buat subuh. Dan baginda SAW dalam hal ini menunjukkan akhlak yang sangat mulia terhadap golongan okey. Mana baginda menghormati, memuliakan, masuk dalam urusan agama seperti tadi menjadi muazzin yang azan, seperti mana yang kita nak bilang. Dan juga kepada beberapa sahabat lain yang okey juga seperti Amr bin Jamuh, Atha bin Abi Rabah dan
seterusnya yang lain lah. Yang mana ini menghapuskan perasaan ataupun keadaan diskriminasi kadang. Dan kita tak boleh mendiskriminasikan mereka dalam apa keadaan. Cuba bayangkan cuba bayangkan sekarang ni bagaimana. Adakah kita masih lagi mendiskriminasikan dia? Kalau kita lah seorang pemberi ataupun penyedia pekerjaan kan, kalau datang OKU, adakah kita akan tolak kerana kelemahan dia, ataupun kita akan bagi mengikut kemampuan dia. Kita bikin. Sangat syarikat dia tak nak terima yang mana defect ni kan. Yang mana tak berapa sempurna ni, tolak tepi lah. Sebab itulah di sini buktinya bahawa dalam Islam tak pernah diabaikan mereka ni. Sentiasa diberikan setanding dengan orang lain lah. Okay. Dalam bab ini kita masuklah beberapa hadis lah yang berkaitan seperti hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqra ala muslim." Ini panjang. Hadis ini dalam hadis 40 dia sebut antaranya potongannya, "Wa man yassara ala mu'sibin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Siapa yang mempermudahkan orang yang dalam kesusahan, siapa yang mempermudahkan yang mereka yang dalam kesusahan, Allah akan permudahkan kepadanya segala urusan di dunia dan di akhirat. Siapa yang dalam kesusahan, orang-orang yang antaranya lah mereka yang OKU, mereka yang tidak boleh ada masalah lah. Contohnya dia berada di tempat yang bukan tempat dia kan. Musafir, orang yang keluar negara, berada di tempat yang susah, tak faham bahasa dekat sini kan. Dipermudahkan, maka Allah permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Janjinya di dunia lagi memudahkan sehinggalah ke akhirat. Dua-dua dapat. Dan siapa yang menutup keaiban saudaranya Muslim, Allah akan tutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dapat dunia, dapat akhirat. Dunia lagi dah ditutup keaibannya. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala akan biasa membantu seseorang itu, seseorang hamba itu, selagi mana kanal abdi, selagi mana hamba itu dalam keadaan membantu saudaranya. Dan selama mana kita membantu dia tu, Allah akan membantu. Jadi dia seiring. Kalau kita tolong, selagi mana kita tolong dia tu, Allah akan tolong dia. Itu janji Allah SWT. Kita menyebut dalam hadis ni, inilah kata mudah, Allah permudahkan misalnya di dunia dan di akhirat. Tolong, Allah tolong selagi mana dia dalam usaha menolong saudara ni. Kita tinggal tolong, maka pertolongan Allah bagi kita sentiasa berjalan. Okey, seterusnya konsep kedua qabla dakwah. Rasulullah SAW mengamati pendekatan dakwah melalui teladan dengan mendengar, memahami sebelum memberikan pembinaan. Baginda SAW akan bertanya apa keperluannya pada Ibnu Umi Maktum sebelum baginda menyampaikan ajarannya. Dia tanya dulu apa keperluan, apa yang kamu nak, apa hajat kamu, sebelum baginda menyampaikan. Ini contoh Rasulullah SAW, teladan yang kita boleh belajar. Okay. Dan contoh interaksi tadi membuktikan bahawa baginda juga ada memberikan keringanan kepada mereka ni, tapi tetap pentingnya solat berjemaah. Ada satu hadis tu, dia bertanya dia tak ada siapa nak bawa dia ke mana. Bagi seseorang yang tolong bawakan dia, tapi tetap tidak meninggalkan solat sunat. Itulah bagi yang kita kata meringankan, tapi dalam sana menegaskan. Okey, bagaimana pula tanggungjawab masyarakat? Hadis ini bagi isyarat pada kita bahawa bantu golongan akhirat
supaya jalan ke ibadat. Bantu dia bagaimana nak laksanakan ibadat, bagaimana dia dapat pahala yang sama seperti orang lain yang normal. Dalam bab kita katalah masjid, masjid tidak ada kemudahan untuk masjid kena sediakan kemudahan untuk you. Berdasarkan hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW bagi kemudahan, begitulah juga masjid kena ada peruntukan untuk memudahkan ini. Bukan kata, oh dia datang pandai-pandai lah, tak boleh. Tanggungjawab masjid menyediakan ruang untuk mereka. Contohnya, tempat nak tolak apa tu? Tolak wheelchair kan. Tak ada lah tu. Cuma nak dia orang nak masuk. Macam mana kalau dia nak duduk ni, tak boleh kan. Bagi apa kursi ke, sediakan tempat. Kita kena sediakan. Tanggungjawab kita adalah sediakan. Tak boleh nak bagi alasan. Kita kena utamakan dia, mudahkan dia untuk beribadat kan. Dia ni yang kena pegang tiang. So, kena dapat tiang untuk pegang. Kalau yang jenis perlukan kursi, buat satu tempat yang duduk, satu sediakan kursi untuk ambil. Yang jenis tak boleh kena wheelchair, kena ada lorong dia tu lah kan. Itu tempat parking dia. Tempat parking dia kena dekat dengan tempat yang dia nak masuk kan. Tak boleh dia parking jauh tu. Tak boleh pula imam pula parking tempat okey. Imam pun tetap kan, tapi kadang-kadang siapa pun kena hormat tempat tu. Sebab ya, kita walaupun tak ada siapa okey datang lagi, tapi mungkin ada, dia kena tetap bagi tempat. Tapi halang-halang tak ada, kita pun parking kan. Mana tahu tiba-tiba datang. Jadi tempat okey ialah tempat mereka tak boleh diusik dan mereka ada hak. Okey. Okey lah. Jalan tuan-tuan. Okey Bila bagi like kita nak tengok ada tuan-tuan datang. Ada Okey tuan-tuan dan puan. Sebenarnya ialah menyantuni ibu tunggal. Dari ibu tunggal saja, mana terlibat juga dengan nanti kita ada masuk dekat anak yatim. Ibu tunggal. Ibu tunggal. Rasulullah SAW memuliakan wanita. Mengangkat darjat wanita. Kalau kita nak buat perbandingan wanita di zaman Islam dengan zaman jahiliyah, wanita lebih mulia pada zaman Rasulullah SAW. Banyak hadis yang menunjukkan baginda mengangkat wanita. Bukanlah membebaskan mereka, tak, tetapi memberikan kemuliaan kepada mereka. Antaranya menjadikan mereka pahala mereka, anak-anak menghormati isteri. Kalau ada perlu disedekahkan, siapa patut diutamakan, ibu 3 kali dia bilang, maksudnya kelebihan ibu itu 3 kali ganda melebihi kelebihan bapa. Begitu juga kasih sayang. Ibu nanti mengulang lebih 2 kali, 3 kali kat darjat wanita. Malah siapa yang memiliki anak perempuan dan 2 orang anak perempuan dan dijaga dengan baik hinggalah mereka balik, dia akan mendapat ganjaran yang hebat dalam surga nanti. 2 orang anak perempuan, 3 orang anak perempuan, seorang anak perempuan. Bagaimana perempuan itu sendiri, anak perempuan itu sendiri adalah membawa kebaikan kepada ibu bapanya. Mengangkat darjat wanita. Seterusnya wanita juga akan berlaku juga pada dia, ialah dia akan menjadi ibu. Yang mana sama ada suami dia meninggal ataupun diceraikan, so dia akan jadi ibu tunggal kan. So ini pun diberikan perhatian oleh Rasulullah SAW dan diberikan ganjaran siapa yang menodong kepada ibu tunggal.
Kerana dia banyak, misalnya ibu lah yang akan tanggung. Tentunya lah, walaupun ayah ada tanggungjawab, tapi yang akan membesarkan anak-anak ni adalah ibu tu sendiri. Tambahan pula kalau ayahnya meninggal kan, jadilah anak-anak yatim. Jadi ibu dia akan membesarkan anak-anak yatim. Dan siapa yang nak tolong dia? Mungkin keluarga. Tapi banyak manalah keluarga kita kan. Keluarga pun tak cukup juga kan. Jadi ibu lah terpaksa rela buat menanggung kan. Jadi kat sini, dalam aspek baginda SAW, dia memberikan ganjaran yang hebat kepada orang yang menjaga kebajikan ibu tunggal. Okay. Jadi dia ajar, pertama dia ajar supaya tabah, bertawakal kepada Allah, bergantung. Tetapi dia ada ganjaran yang lain. Iaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imi al-laila as-sa'imin nahar. Iaitu orang yang memberi kecukupan ataupun menolong kepada para janda dan juga orang-orang miskin. Pahalanya ialah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah, atau seperti orang yang qa'imul lail, dia sentiasa bangun malam, tak pernah tidur, as-sa'imin nahar, waktu siang dia puasa, waktu malam dia solat qiyamul lail, waktu siang dia puasa. Malam siang puasa, malam siang. Itu punya pahala besar tu ada pada orang yang membantu janda dan orang miskin. Inilah hebat pahala dia untuk orang yang membantu. Kena buang stigma masyarakat kan. Masyarakat kalau janda je masa-masa pakat takut, tak apa, isteri pakat takut tak suaminya janda kan. Patutnya bagi jalan lah kan. Inilah pahala untuk suami kan, dan kita dapat okay. Jadi kelebihan tu ada untuk orang yang membantu di segala aspek lah. Bantu bukan sekadar material, boleh dia membantu aspek emosi, bantu di aspek memudahkan urusan. Kalau kita di pejabat kerjaan contohnya, mereka ni ada lorong khas kan, kalau ada kuasa lah, kita bagi dia satu lorong khas. Contohnya kita bagi lorong warga emas, bagi lorong juga pada individu yang bersalah kan, orang miskin contohnya. Ada tak satu lorong khas untuk cepatkan urusan itu? Kalau kita di masjid, kita menjaga kebajikan kan. Senarai mereka ni mestilah ada pada kita supaya kita senang menyampaikan bantuan terus pada mereka direct, tak payah isi borang lah. Mereka ni dah ada dalam database, bagi je terus masuk make in dalam account ni. Tak perlu lah dia datang minta-minta pula itulah kalau kita nak permudah. Yang siapa yang mampu, kalau nak kahwinlah dengan mereka, sama-sama kalau nak kan. Jadi ini semua adalah cara untuk mempermudahkan, menolong mereka, menjaga kebajikan mereka. Okey. Dan siapa yang Rasulullah SAW menjanjikan syurga pada sesiapa yang melemah lembut dan menjaga anak yatim. Jadi juga janda, begitu juga anak-anak yang kehilangan ayah ibunya atau ayahnya, dijaga dengan penuh kasih sayang, terdapat syurga. Dan dapat syurga ni bukan biasa-biasa punya kan. Apa yang jaga anak yatim, Nabi kata akan bersama dengan baginda di dalam syurga seperti dua jari. Maksudnya betul jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya sangat rapat dengan Rasulullah bagi orang yang satu menjaga kebajikan anak-anak mereka. Apakah anak yatim? Mereka yang kehilangan bapanya sebelum dia berkatakan, dia balik dia
Tapi yang kalau yang besar macam kita ni tak panggil anak yatim dah kan. Ini dia panggil mungkin anak yang jadi anak sifat keyatiman tu walaupun ayah kita dah meninggal tetap dia namakan sebagai anak yatim kan. Kecuali ayah dia memang nama yatim kan. Itu juga lah kan. Okay. Kalau ada perempuan tak pun senang kan. Okay. Terusnya golongan rentan yang seterusnya ialah warga emas. Warga emas. Warga emas dan mereka yang berada pada usia melebihi berapa? 60 60 tahun. Dan mereka juga dipanggil sebagai golongan rentan kerana mereka mempunyai kemerosotan fizikal setara, mental pun kadang-kadang dah mudah dah tak ingat emosi pula selalu terganggu, mudah terasa dan mereka ni terdedah pada risiko diabaikan kan, ditinggalkan. Tapi pula anak-anak tak peduli, sunyi. Dan kadang-kadang ada yang miskin, miskin melarat miskin yang kata, tak tahu nak minta tolong mana dah, semua orang dah tak nak peduli pada mereka. Jadi mereka ni perlukan perhatian, perlukan masyarakat yang paling hati. Malah mereka ni juga diberi perhatian dalam Islam seperti golongan yang sebelum ni disebut tadi kan. Tadi disebut juga miskin itu orang-orang yang bersifat bergemah ni memang bersifat kemiskinan dan dalam Al-Quran diberikan kita satu panduan supaya kita cakap baik dengan orang tu. Terutama ibu bapa kita lah yang lebih tua daripada kita, dan kita nak bercakap dengan lembut, malah tidak boleh mungkin memaki, berbalah dengan mereka. Jadi jika ibu bapa kita lebih besar dosa yang kita buat. Kalau orang lain, dia termasuk dengan hadis lain pula, iaitu hadis laisa minna, tidaklah daripada golongan kami malam yuwaqtir kabirana, kata yang tidak menghormati orang tua di kalangan kami. Dan hormat tu adalah sebahagian daripada sunnah Nabi. Hormat pada orang tua adalah bahagian daripada sunnah Nabi yang Nabi tekankan supaya menjaga ni lah. Okay. Okay. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai datang orang tua, orang memberi ruang kepada dia untuk lambatkan gerakan supaya dia datang, lalu baginya sabda laisa minna man lam yarham salihah wa waqt kabira. Tidaklah kita dengan kami orang yang tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak menghormati orang yang besar, orang yang tua di kanan. Ini membuktikan bahawa inilah sebagian daripada agama. Hormat pada golongan tua dan kasih pada golongan kanak-kanak. Bagi orang tua, kita kena layani dengan penuh adab. Tidak mengangkat suara dan sebagainya. Ini saranan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diamalkan. Bagi tak juga menghormati, sangat menghormati golongan tua, golongan-golongan yang pernah berjasa pada baginda. Kalau kita baca buku banyak hadis, contohnya Nabi SAW menziarahi Ummu Aiman. Semasa hidupnya baginda ada sekali baginda akan ziarah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Pengasuh Nabi semasa kecil, Ummu Aiman. Dia akan ziarah. Itu kasih sayang baginda kepada Ummu Aiman yang mana telah berjasa pada baginda kita kecil. Dia pergi ziarah atau pergi jumpa berdua-dua kan. Dan perkara ini adalah satu sunnah dan sebagainya. Okay, kita masuk pada golongan miskin lah. Maksudnya golongan miskin. Fakir dan miskin ialah ada golongan yang kata memerlukan perhatian dalam Islam. Apa beza fakir dan miskin? Fakir ni ialah tiada langsung sumber pendapatan. Dan kalau miskin ada tapi tak cukup. Beza. Kalau dalam bab zakat, fakir lebih miskin dari miskin. Miskin ni katalah keperluan sehari adalah RM10.
Orang yang miskin, dia kurang daripada RM10. Maknanya 7, 8, 9, tak cukup sampai 10. 7, 8, 9 tu, 6, 7, 8, 9 adalah orang miskin. Tapi orang yang fakir ialah yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia mana dia level di bawah miskin. Ni fakir ni tak ada ataupun kurang. Tapi miskin dia ada tapi tak cukup. Okay? Jadi kita faham ni miskin ni dari segi macam mana, fakir macam mana. Jadi bila kita nak bagi kebajikan, kita kena utamakan fakir dulu lah. Tapi bila ada dua ni, kita ada banyak, maka kita kena salurkan fakir ni lebih sikit daripada miskin. Jadi kalau ada duit tu, utamakan mereka. Kadang-kadang kini ni terlalu, yalah, memanglah duit tu kita yang usahakan, tapi kita kena tahu duit tu juga adalah hasil Allah SWT izinkan kepada kita. Kalau Allah tak izin, tak adalah duit. Walaupun kita rasa duit tu banyak, tapi bila-bila masa Allah boleh ambil. Sebab itu kita milik kita sebenarnya. Dia adalah milik Allah SWT. Anytime dia boleh ambil. Jadi bila ada duit tu, banyak-banyaklah bersedekah kan. Kalau kita rasa duit ni aku nak boleh pergi umrah, aku nak pergi umrah lagi. Kan? Yalah, memang umrah tu menghapuskan dosa kan. Bolehlah pergi. Tapi, kalaulah sampai 7-8 kali setahun pergi umrah contohnya kan, apa keperluan kan. Mungkin sekali, 2 kali, selebih ni kita bagilah sedekah. Bagilah pada golongan yang membutuhkan kan. Utamakan kebajikan. Sebab mereka juga ada sebahagian daripada masyarakat kita kan. Bagian daripada keadaan taraf masyarakat. Jadi bukan semua kita nak kepentingan kita, akan tapi ada juga kepentingan kepada golongan dengan membesar. Sebab kita hidup bermasyarakat dan bagi ada orang miskin di tempat kita, bagi itulah kita punya hak mereka yang membutuhkan. Sedangkan dalam hadis yang menyebutkan bagaimana orang, kalaulah kita memasak, kalau kita masak sesuatu makanan, anda kata lebihkanlah kuahnya dan carilah orang-orang miskin jiran-jiran kita untuk kita berikan sedikit makanan. Ini bab makanan dia. Kalau makanan tu berbau lagi bab dan durian lah, masak barbecue lah semua, jiran sebelah kelaparan. Tak sepatutnya kita membiarkan jiran kita. Walaupun makanan tu hak kita, kita kata kita yang beli, kita yang mesti dapat duit tu, tapi hak jiran kita ada untuk tambah pula dia miskin kan. Anak-anak amal tak mampu untuk makan macam kita kan. Kat itulah kita kena utamakan mereka juga dalam kata makanan, di makanan di sini timbangan lah. Banyak kita kata milik kita, tapi dia ada hak untuk kita dapat sebagai dalam masyarakat kita lah. Okey. Keadaan Rasulullah SAW baginda menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap orang fakir miskin, fakir dan miskin dengan menggalakkan sedekah, zakat, ihsan, juga hak jiran kan. Saya sebut tadi seperti memberi makanan, membanyakkan kuah, mengutamakan jiran yang lebih miskin, yang dekat dengan kita kan, terutama yang sebelah kita. Malah dalam bab kehidupan kita ni, kita kena berhati pada diri kita, kena cakna dengan orang-orang di sekeliling kita yang miskin dan sebagainya, dan tak sepatutnya kita bermewah-mewah dengan apa yang kita ada sampai kita tinggalkan ataupun kita abaikan mereka dengan alasan pandai-pandai lah. Kita selalu memberikan alasan lah pada mereka, pada keadaan kita ni. Kalau kita nak bagi kan, dia dulu tak nak usaha, dia dulu tak nak kerja, kita tak tahu apa masalah dia, mungkin dia sakit dan sebagainya. Dia tak uji sakit, dia tak rasa dah bagaimana sakit kan. Tapi banyak empati, fikir keadaan mereka dan berilah pada mereka.
Dan mereka juga seperti mana dalam hadis yang kita baca tadi, kita ulang balik hadis yang sama. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Atau kalladhi yasumi nara wa yaqumul, iaitu orang yang berusaha menguruskan para janda dan orang miskin, dan seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa siang hari malam. Dia menyamakan golongan miskin ni dengan orang yang tolong golongan miskin ni seperti orang yang menjahit, yang berjihad di jalan Allah. Seseorang belajar dia tak mampu nak pergi jalan Allah, mesti berjihad, berperang, dia tak ada sehari tu, kalau mampu pun tak ada, ke mana kita nak pergi berjihad, contohnya kan. Inilah peluang kita, tolonglah golongan miskin ni. Golongan miskin. Okay. Tadi dia ada sebut beberapa golongan, antara tadi golongan OKU dengan ibu tunggal ataupun janda, dan juga di dalam golongan tu ada anak yatim dan juga biasanya golongan keluarga emas dan ni orang miskin kan. Jadi juga 5 lah golongan yang disebut tadi, dan di setiap golongan ada hak mereka untuk disantuni, dan baginda SAW menunjukkan contoh bagaimana sepatutnya mereka ni disantuni, dijaga, yang mengikuti aspek material, psikologi, sosial, ritual, jaga kebajikan mereka, bukan sekadar memberi bantuan fizikal sahaja, bukan sekadar duit. Mereka juga perlukan sokongan emosi, seperti anak yatim memerlukan sokongan emosi, dia keinginan bapa dan anak ibu dari bantuan yang sesuai, jadi anak angkat, pendidikan anak tiri kepada kan, dan sebagainya lah, untuk menjaga kebajikan mereka. Okay. Teladan akhlak dan keadilan. Rasulullah SAW mengangkat martabat golongan OKU di tunggal, warga emas, miskin, dengan melindungi hak mereka, memuliakan mereka, dan mereka dalam perjalanan baginda SAW, baginda akan mengikut golongan yang paling lemah dalam hubungan baginda. Bukan jalan laju lah, maksudnya jalan mengikut orang yang paling lemah. Siapa yang paling lemah? Orang perempuan yang belakang kan, yang tidak kurang payah, yang kat belakang di dalam belah-belahan tu, baginda akan ikut perjalanan mereka. Yang tidak lagi jadi orang yang sihat, yang kuat ni kan, tapi dia ikut mereka ni. Okay. Jadi dia tak laju lah, tak laju sebab nak menjaga. Begitu juga imam. Kita bagi dia seorang selalu jadi imam. Baginda mendengar suara kanak-kanak menangis, baginda mempercepatkan solat kerana khawatir ibunya akan kesusahan apabila lambat solat tu semua. Ni kan jadi menyebabkan ibu tu susahnya lama. Dia risaukan anak tu kan. Jadi bagi mempercepatkan solat supaya memberikan mereka ni ruang untuk cepat melihat keadaan anak ni. Bagi dia melihat benda ni supaya tidak orang kata tidak ditinggalkan. Bukan macam kita lah. Orang siapa suruh bawa anak kecil ni, tak payah bawa lah anak kecil ni, susah-susah dia imam kan. Macam tu tak, bagi dia tidak pernah melarang untuk mereka ni datang. Begitu juga orang-orang yang tua dan sebagainya, bagi dia tak memberi ruang untuk mereka datang. Bukan kerana susah-susah tak payah datang, tak ada. Bagi suruh juga dia datang pada bagi mereka kejudahan. Itu sifat berpindah sedang. Dan bagi SAW juga pernah murka ataupun marah murka kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Kerana Mu'az bin Jabal ni dia bagi surah yang panjang ketika solat. Lalu ada beberapa orang sahabat yang
kita tak komplain lah yang kita pada Rasulullah keadaan Mu'az tadi. Lalu baginya muka kepada Mu'az. Wahai Mu'az, kamu afatan antara Mu'az, kamu nak bagi orang semua tepi tengah ke? Kalau kamu seorang, kamu solat lah bagaimana kamu dengan orang ramai, bacalah surah ni. Ini sebut dengan surah yang pendek. Dengan Mu'az, walaupun dia yang hebat selalu ni, tetapi dalam bab solat dia mesti jangan mengikut orang-orang yang lemah di belakang. Dalam mereka tu ada zal hajat, hajat yang mempunyai masalah, ada orang sakit, hajat pun dikira juga kan. Punya hajat, solat ni dia ada hajat banyak, dia nak kena buat ni kan. Jadi dalam bab solat imam tak boleh memanjangkan solat kerana kena pertimbangkan orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tua dan orang ada hajat. Orang yang ada hajat, orang hajat, orang yang sakit, orang emas tu masuk dalam golongan yang lemah kan. Mesti dalam bab ibadat tu mereka diutamakan dan diberikan ketika Jadi tanggungjawab umat Islam ni ialah kita hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai contoh kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh teladan kita bagaimana Rasulullah menunjukkan agama ini ada kebajikan untuk semua, dan kita kena utamakan mereka yang bermasalah tadi sebagai satu keprihatinan kita lah pada mereka. Kita meninggalkan mereka, bukan mengabaikan mereka, bukanlah kita menyusahkan mereka. Itu dah sistem sokongan Islam yang sangat holistik dan adil dan memberi ruang untuk pada semua umat Islam bersama dengan dan kadang-kadang ni kita dalam bab OKU ni sebelum ni lah kita kata tak sekarang ni dah berbeza. Sebelum ni OKU ni tidak diberi kurang diberi perhatian. Jadi mereka ni akan pergi pada mana? Kepada orang-orang selain dia memberikan perhatian di Kristian dan sebagainya. Mereka memang cakna bagi golongan ini. Ambil saja beberapa contoh bagaimana mereka anytime boleh datang. Kita pula ejek mereka, tinggalkan mereka, tak beri mereka ruang untuk belajar agama. Akhirnya mereka pergi kepada mereka yang lain kan. Jadi dekat ini satu dosa kita pula membiarkan mereka dijadikan beragama lain dengan sebab kita mengabaikan mereka. Kan? Kita dalam bab agama, kita ingat agama ni hanya untuk orang yang sihat saja. Tak. Quran itu untuk orang yang sihat. Tak. Bukan untuk kita semata-mata. Quran turun untuk golongan OKU juga. Orang buta pun ada hak. Orang pekak pun ada hak. Dengan cara yang bersama. Kalau kita tak tahu, tak ajar, tak cakna, tak memberi jalan pada mereka, dia akan pergi kepada yang lain. Jadi sentiasa ada alternatif yang tak elok dekat Allahu'alam. Jadi kat itu kita tak soalan. Biar tuan-tuan dan perempuan dia tadi dah juga sangat kan. Dia tak ni. Tuan-tuan dan perempuan ada tak ni? Kurang like saya tak ada orang. Ada doktor nak tanya sikit. Okey, Dia kalau mengikut turutan golongan rentan ni, kalau saya tahulah kita kena utamakan nombor satu kaum kerabat kita lah. Lepas tu barulah orang miskin dan seterusnya. Atau kan ada disebutkan musafir, kesusahan ke, macam mana dalam konteks ni? Betul?
Ya, betul. Golongan rentan ni, yelah kita, memanglah kita kena ada dulu kan. Tapi kita kena, katalah dia berlaku ada dua contohnya kan. Golongan OKU ni, satu keluarga kita, satu ni bukan keluarga kita. Yelah kalau kita ada, kita hanya mencukupi duit kita tu cukup untuk satu je, maka utamakan keluarga kita. Tapi kalau kita ada banyak, tak ada isu lah, bantulah semua kan. Ya, yelah kan. Kalau kita ada contohnya dia ramai-ramai ni, ya kita lah judge tu. Kita yang letak judgement apa ni, bagaimana kita nak menilai yang mana yang patut diutamakan. Kita utamakan yang lebih rapat dengan kita. Kita utamakan yang lebih rapat dengan kita. Kalau kita tidak mencukupi lah. Kalau kita ada banyak, ada juta-juta, bagilah semua kan. Bagilah kepada semua. Tapi kita ada sikit je, adalah beberapa ringgit kan, nak sedekah kan. Utamakan yang lebih rapat ni. Keluarga kita, ibu bapa kita ni, saudara ibu kita, cik kita kan. Utamakan mereka dahulu. Yang lebih rapat ni. Dari segi rahim. Kalau lah jiran contohnya, jiran yang paling dekat dengan kita. Kalau semua dekat, jiran yang lebih dekat hubungan kekeluargaan ni. Kalau semua sama je, yang paling dekat lah. Paling dekat pintu dengan kita. Kalau kita pintu sebelah kanan rumah, maknanya kita kena beli sebelah kanan lah. Start dengan sebelah kanan. Tentulah. Ni dia panggil aulawiyat lah. Keutamaan. Tapi yang kadang-kadang yang kita tidak ada masalah pun, ada banyak, bagilah semua. Bagilah semua. Kita makan yang tadi, jangan tinggalkanlah salah satu tu. Kita ada kemampuan. Ini kita ni tak banyak sangat. Jadi kamu yang paling dekat lah. Yang dekat kan. Tapi jangan iklan pula kan. Iklan pula. Saya bagi semakin paling dekat. Tak ada di sini. Dalam diri kita je. Kita simpan pada diri kita. Kita yang just oleh orang mana tu. Ini lagi dekat dengan kita ni. Ini keluarga ni. Ini keluarga ni sepupu. Yang ni dua sepupu. Sepupu lagi utama lah. Itulah. Saya nilai lah. Ini boleh je tuan. Jelas kan? Jelas doktor. Cumanya sekarang ni, trend sekarang ni lah contohnya macam secara global lah doktor kan. Kita contohnya negara-negara luar, contoh macam Palestin apa semua, kesusahan orang tu kadang-kadang lebih lagi dengan kesusahan orang yang dekat sini. Jadi apa kadang-kadang orang bercakap dia tu, kita orang sini kita tak bantu lagi, dah hantar ke sana, macam mana nak cakap benda. Dia pandangan doktor. Kita utamakan lah yang dekat dengan dia, yang ni lebih tu, dia bayar ke Palestin ni. Kita sangka baik lah kan. Yang orang lain tu. Orang lain tu kita sangka baik lah. Tapi kalau misalnya kita di sini, kita nampak yang lebih dekat dengan kita contohnya ialah di kampung ni. Kita kan bukanlah di kampung kita dulu. Tak ada masalah. Tak ada siapa kata salah pun. Kalau kita nak pergi tolong Palestin ni kan, kita boleh tolong Palestin kan. Dan patutnya ada sedikit bantuan kita sampai kepada Palestin. Tapi kadang-kadang ada orang kampung kita lebih memerlukan, kita kena utamakan yang lebih dekat ni. Lama-lama keluarga kita pula kan. Beri yang paling dekat dengan kita dulu. Kalau memang kita jenis kawan, bagi pun duit lebih ya, tak tahu nak guna buat apa lebih kan. Hari tu, bagilah kan. Bagilah pada semua yang memerlukan kan. Terutama Palestin lah. Yang kita tak boleh menghukum orang lain yang bagi tu kan, tak boleh berburuk sangka pada dia kan. Kita kena baik sangka. Mungkin dia mampu macam tu, kita tak mampu, kita mampu setakat ni je. Jadi kita dengan Allah lah. Yang nak beri pahala kita Allah kan, kita manusia kan. Okay. Sebab tu lah dalam bab korban, kalau tuan-tuan korban perhatikan kan, kita kena utamakan di kampung, di tempat yang kita korban ni. Betul tak? Kita tak perlu korban kita ni hantar ke kampung lain. Malah setengah orang kata utamakan di sini. Kalau semua dah kaya, tak ada orang miskin ni, barulah korban tu dipindahkan ke kampung lain. Bab korban, bab korban kita dah belajar itu, masa kita korban kan.
Utamakan yang di kampung tu dulu. Kalau semua dah cukup dah, barulah dia pindah ke kampung sebelah. Utama yang sebelah pula. Kalau dah tak ada semua kaya lah, kampung tak ada negeri kita tu, baru pindah negeri lain pula. Tentulah juga. Itu seperti semang yang sebagainya. Macam golongan rentan ni pun, tak ada yang utama, kita utamakan yang terdekat. Kemudian baru kita pindah. Ada tak? Dia bang komen, dia baca tak? Ada beri satu, tak nak baca juga. Tak tadi buka. Ada soalan? Di ruangan chat dah tak ada soalan dah. Ada lagi ke mungkin satu soalan terakhir kalau ada tuan-puan? Assalamualaikum. Ya, sana. Tapi ini bukan soalan lah, doktor, ni adalah macam Oh, ni lah. just my sharing my thoughts lah kan. Kalau nak ikutkan macam facilities untuk orang-orang yang kurang upaya and what not tu, di negara-negara maju dia sebenarnya lebih advance daripada kita. Tapi dia orang bukan based on hadis lah of course, tapi dia based on equality, kan, kesamarataan antara tu. Termasuklah macam facilities untuk orang kurang upaya, lepas tu orang peluang pekerjaan untuk orang-orang yang kurang upaya. Dan itu lebih advance daripada kita. Kita alhamdulillah kita di Malaysia ni sudah dah ke arah itu juga. Walaupun mungkin belum 100%. Macam McDonald's kan, dia walaupun dia lah dengan isu dia yang begitu, tapi dia bagi peluang untuk orang yang kurang upaya bekerja di restoran dia. So itulah sebenarnya frankly doktor, kalau saya tak dengar kuliah kelas hari ni, saya tak tahu makna rentan tu apa. Golongan rentan tu. Kedua, memang ada saya hadis yang tadabbur yang ayat pasal Nabi lebihkan bila nak berapa tadi tu dia nak menyebarkan Islam tu, dia dulukan orang yang lebih okey kedudukannya compare dengan yang pemuda buta tadi kan. Tapi dia tidak ke arah yang menyantuni orang upaya ni. Semua adalah macam satu kewajipan dan satu akhlak yang sangat baik lah yang mengikut Nabi tu kan. Itu memberi saya satu kesedaran, dan sebab itu saya terfikir yang pasal kalau pasal bersantuni orang-orang yang kurang upaya apa semua ni di negara-negara barat tu, diorang sebenarnya lebih maju daripada kita kan. Tapi base dia orang tu lain lah daripada base kita sebagai orang Islam kan. So maknanya kesedaran tu kalau daripada segi agama tu, saya rasa kita kena lebih kuatkan lagi lah supaya dia menjadi macam satu. Bukannya kita ikut supaya equality, dia adalah sebenarnya sebagai salah satu nasihat Rasulullah untuk kita semua. Itu sajalah doktor. Terima kasih. Saya taklid, saya beri penjelasan sebenarnya. Ya, betul kan? Sebenarnya kalau kita lihat siapa yang dahulu memberikan santunan kepada mereka ni, tentu Rasulullah lah kan. Rasulullah SAW yang kata 1400 tahun dulu, awal lagi daripada mereka. Sebenarnya pengajaran ni daripada Rasulullah SAW. Adapun mereka ni kita kata kemudian lah. Tamadun mereka ni sama dia belajar daripada sesuatu ataupun equality dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka bersikap begitu. Dan ternyata mereka ni mendahului kita di Malaysia lah. Kita di Malaysia ni yang kita rasa kita lambat sikit dalam bab ni. Mungkin kot sebab pengaruh barat ke sebelum ni kan. Akan tetapi ini ajaran Islam yang betul-betul asal daripada Rasulullah SAW. Kita contoh teladan kita adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu contoh teladan yang paling baik. Bukan sekadar kesamaan, tapi sebenarnya perintah Allah juga. Perintah Allah yang kita buat dapat pahala. Mana Allah tutup kita supaya buat dan berikan hak kepada mereka. Kita dari segi equality itu Islam ajar lebih awal lagi. Itu dah maksud dia kan. Dan mereka ni kita kata yes, memang yang kita tunjukkan contoh lah di Islam lah yang first, yang kita ambil lah.
dari segi pertama lah. Dari segi amalan-amalan kita pun sebenarnya kita ikut Rasulullah tu ada contoh daripada Rasulullah. Macam Rasulullah santuni ilmu maktum dari bagaimana baginda ditegur oleh Allah SWT sementara bagi dia tidak memberikan perhatian pada ilmu maktum. Itu sendiri adalah satu kata yang kita kata equality dan priority pada mereka kan. Dan kita sukalah sekarang ni bagaimana orang mula memandang ni sebagai satu tanggungjawab agama, kan. Dan contohnya kalau masjid mesti kena buat untuk orang okay. Bukan dia kata kalau ada duit ke tak, mesti peruntukan diutamakan pada mereka melebihi peruntukan yang lain. Maksudnya kalau ada duit ni bukan kadang nak membesarkannya. Yalah betul lah memang kita kena besarkan ruang solat, tapi kita kena ada dalam fikiran ini bagaimana nak bagi mudah pada mereka ni akses masuk tempat solat. Macam mana nak bagi ruang, nak bagi jalan mereka ni yang mereka ni boleh masuk solat dengan selesa. Mana nak buat? Apa measurement, apa kaedah yang kita buat untuk nak bagi mudah? Kita kena fikir mana kita kena utamakan keperluan mereka melebihi keperluan orang lain kan. Orang lain tu tak perlu ini walaupun mereka tu seorang tetap kita kena bercerita mereka. Itu dah tuntutan agama. Yang mana Rasulullah sendiri mengutamakan golongan ini maktum sebagai contoh yang sini ya. Bagaimana baginda SAW ditegur dan baginda terus sentiasa mengutamakan keutamaannya kepada keperluan ilmu maktum. Kalau balik sudah pernah adalah baik banyak-banyaklah berselawat ingat pada penjelasan ini dengan ingat kita mungkin dapat bercontoh kita tinggal sentiasa kasih semua ini daripada ingat tadi ialah satu cabaran kepada kita semualah kepada kita semua siapa yang berada di tempat-tempat yang ni hendaklah kita utamakan keutamaan mereka ni, utamakan keperluan mereka dan untuk setakat ni saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Kalau ada baik amalkan dan sampaikanlah dengan lain kerana ini adalah aturan agama kita, jaga dengan golongan rentan dan kalau ada salah silap, mohon maaf mohon maaf jika ada yang ada salah cakap dan sebagainya. Itulah kelimahan saya sendiri dan terima kasih kepada pihak penulisan program ni kerana yang bersetan yang baik dan saya dengan diri